nak buat podcast untuk nak dengar dalam radio, dalam TV, dalam kereta. Biasanya saya buat benda ni kalau saya ada PDF file yang saya suka dengar, kan. Kadang-kadang saya dah jarang dah, malah nak dengar dalam kereta muzik-muzik ni yang dalam radio. Saya nak jadikan dalam kereta tu, kita drive sejam 2 jam musafir tu, kita nak jadikan dia manfaat betul-betul. Saya akan ambil kan mana-mana PDF, buku-buku yang saya suka baca, yang buku motivasi ke, buku business strategi ke apa, saya masukkan dalam notebook LM dan saya teruskan jadikan dia sebagai audio. Macam saya tengah buat sekarang ni lah. So later on saya akan, bila pakai telefon je, dalam telefon pun kita boleh install apps nama dia Notebook LM. So sebab dia synchronize dengan kita punya cloud, so login pada login yang sama, so kita boleh terus ambil je file yang dah siap janakan dalam studio ni dan kita terus boleh dengarkan. So jadi kita punya waktu kita nak belajar tu sangat best lah. So Notebook LM ni, ini antara kegunaan dia lah. Satu, untuk kita buat kegunaan untuk belajar. Yang kedua, kita buat untuk buat konten untuk media sosial. Itu antara salah satu lagi. Nak buat apa lagi? Nak buat, macam kalau tanya saya pengurusan, kalau saya ada meeting, saya nak jadikan minit mesyuarat, saya pakai Notebook LM. Use case dia lah. Dalam Notebook LM juga saya buatkan dia juga bahan analisa. Kadang-kadang ada file-file analisis data-data yang quite banyak, saya loadkan dalam sistem Notebook LM untuk suruh dia proses lah. Itu antara kegunaan yang saya lakukan lah.